Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pengurusi majlis, panel juri yang bijaksana dan para hadirin sekalian. Bagi memudahkan pemahaman istilah dan senarai daftar kata adalah seperti di layar. Kumpulan Urgent telah memenangi anugerah kualiti di peringkat BPSH pada tahun 2009 dan anugerah emas MPC Wilayah Pantai Timur tahun 2010, dan yang terbaru, kumpulan ini telah menerima 2 anugerah di Convention ICC MPC Peringkat Kebangsaan 2010, iaitu anugerah 10 pasukan terbaik sektor awam dan anugerah emas 3 bintang. Sidang hadirin sekalian, BPSH adalah satu daripada 8 bahagian sektor operasi pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia, menguruskan sekolah harian dari aspek pengurusan sekolah, guru, murid dan dasar operasi persekolahan. Berikut adalah visi, misi, fungsi, objektif, piagam pelanggan, KPI KIK dan portal BPSH. BPSH telah menerima persetujuan ISO 9001 versi 2008 melibatkan skop pendapatan guru, pertukaran guru dan pemantauan. Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, sekolah, guru dan murid adalah pelanggan BPSH. Kumpulan Urgent telah ditubuhkan pada 2 Februari. Berikut ialah logo, etika, objektif serta carta organisasi kumpulan. Kumpulan terdiri daripada seorang fasilitator dan 10 orang ahli bertanggungjawab terhadap pencapaian objektif bahagian. Ahli-ahli komited dalam menjalankan projek dan diberi peranan berdasarkan kekuatan kemahiran masing-masing. Penilaian kumpulan sebelum projek terlebih dahulu dilakukan. 40 sesi mesyuarat telah dijalankan dengan purata kehadiran 98%. Komunikasi efektif seperti di layar. Carta perbatuan dirancang dengan kitaran PDCA di mana kronologi projek ditunjukkan secara terperinci. 28 isu telah dikenal pasti dan dikategorikan pada 5 tema. Berikut ialah huraian bagi setiap tema. Berdasarkan rekod pertanyaan parlimen dan aduan, maka tema pengurusan data dan maklumat mendapat skor tertinggi seperti yang dipaparkan menerusi gambar rajah Pareto pemilihan tema. Sidang hadirin sekalian, 10 masalah telah dikenal pasti menggunakan kaedah brainstorming dengan keutamaan kepada isu kritikal dan keupayaan yang boleh dicapai. 5 masalah utama disenarai pendek menggunakan kaedah analisis data metrik, iaitu data operasi guru tidak dapat dianalisis dalam masa yang ditetapkan. Maklumat pendidikan lewat dikemukakan kepada pihak berkaitan. Analisis data aduan gagal disiapkan pada tarikh yang ditetapkan. Data dan maklumat operasi pendidikan hilang dan kesan data yang diterima diragui. Berdasarkan kepada aduan yang dikumpul dari 3 sumber utama mendapati masalah data operasi guru tidak dapat dianalisis dalam masa yang ditetapkan mempunyai bilangan aduan tertinggi. Rajah Pareto fenomena menggambarkan situasi ini. Daripada masalah yang dikenal pasti, kami bersetuju memilih tajuk data operasi guru tidak dapat dianalisis dalam masa ditetapkan sebagai masalah utama. Objektif projek adalah untuk mempercepatkan kutipan dan mempertingkatkan kebolehpercayaan data. Pihak sekolah mengisi data operasi dalam borang M yang mempunyai banyak item dan helaian. Kesilapan dikesan sering berlaku semasa proses pengisian data. Daripada pihak sekolah mengisi proses pengumpulan data sering lewat kerana data yang silap perlu dikembalikan sekolah untuk disemak. Banyak masa diperlukan untuk proses pengisian, verifikasi dan pengumpulan data. Rekod pengumpulan data dipaparkan. Rasional pemilihan masalah ini berkait dengan objektif dan fungsi BPSH, Kementerian Pelajaran dan Misi Nasional. Masalah ini tidak dapat ditangani dan akan menjadi isu nasional yang sering dilaporkan melalui media massa dan pertanyaan parlimen. Antara implikasi jika masalah ini tidak diselesaikan, pertama, ia akan menjejaskan kredibiliti BPSH. Kedua, menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran. Dan ketiga, melibatkan pembaziran, kertas dan pencemaran. Sidang hadirin sekalian, tema-tema yang digunakan diperjelaskan. 5W1H digunakan untuk mendefinisikan masalah, iaitu data operasi guru tidak dapat dianalisis dalam masa ditetapkan. Data operasi guru ialah maklumat kedudukan guru yang berkhidmat di sekolah harian, iaitu seramai 361,988 orang. Sekolah harian ialah sekolah yang beroperasi di bawah kawalan BPSH KPM. Maklumat kedudukan guru pula ialah bilangan keperluan guru mengikut pertama, anggaran belanja mengurus, iaitu jumlah pejawatan yang diluluskan bagi sesebuah sekolah. Kedua, pengisian guru mengikut option, iaitu guru yang mengajar mata pelajaran mengikut kelulusan ikhtisas.
Manakala tidak dapat dianalisis dalam masa ditetapkan bermaksud, maklumat guru tidak dapat disedia dan dirumuskan pada masa yang ditetapkan, iaitu seminggu dari tarikh data dikumpul. Masalah ini telah berlaku 4 kali setahun semenjak tahun 2005 apabila BPSH mensasarkan 7 hari sebagai tempoh analisis data. Ianya berlaku di sekolah, PPD, JPN, KPM kerana data lewat diterima daripada negeri. Data yang perlu dianalisis melibatkan 9,922 buah sekolah, 361,988 orang guru, 5,386,536 orang murid, 70,083 buah kelas dan 64 mata pelajaran. Data operasi guru perlu dianalisis untuk mendapat kedudukan pengisian guru di sekolah, membuat unjuran perjawatan, melaksanakan pertukaran dan penempatan guru, membuat unjuran keperluan option serta memastikan pengisian guru dan pembukaan kelas mengikut ABM. Tuan-tuan dan puan-puan, proses bermula apabila sekolah mengisi borang M, PPD menggabungkan borang M di peringkat daerah, JPN menggabungkan semua data di peringkat negeri dan KPM menggabungkan keseluruhan data di peringkat kebangsaan. Borang M terdiri daripada 40 helaian borang yang dibangunkan oleh Jawatan Kuasa Teknikal BPSH. Pegawai yang terlibat dalam mengumpul dan menganalisis data ialah guru data sekolah, guru penolong kanan, pegawai data di BPD, JPN dan juga KPM. Kami juga telah melaksanakan tindakan jangka pendek seperti panggilan telefon ke sekolah, taklimat kepada guru data, PPD, JPN, pegawai ke sekolah untuk mengumpul laporan dan bantuan daripada JPN dan juga PPD. Kumpulan telah menetapkan 2 sasaran, iaitu pertama, mengurangkan tempoh pengisian, pengumpulan dan analisis data operasi guru daripada 20 hari ke 7 hari bagi setiap pengumpulan berdasarkan kepada KPI, BPSH dan keputusan mesyuarat pengurusan BPSH. Benchmark terhadap 2 sistem dikenal pasti, iaitu sistem maklumat murid dan sistem inisiatif ICT turut dilakukan. Yang kedua, mengurangkan bilangan aduan kepada SIFAR. Hadirin sekalian, bagi mengenal pasti punca yang mungkin menyumbang kepada masalah projek, Raja Ishikawa 1 digunakan. Terdapat 55 punca masalah yang merangkumi 4 faktor utama, iaitu faktor manusia, bahan atau mesin, kaedah dan persekitaran. Bagi faktor manusia, dari 10 punca yang diverifikasi, 3 diterima, iaitu skop kerja luas, silap dan data besar, maka bakinya ditolak. Faktor persekitaran semuanya ditolak atas alasan di luar bidang kuasa dan kawalan BPSH. Bagi faktor bahan, punca maklumat yang banyak serta semua sekolah terlibat diterima. Bagi faktor kaedah pula, punca kurang efisien, pelbagai jenis data perlu dikumpul, terlalu banyak data untuk dianalisis dan sukar buat verifikasi diterima. Ini digambarkan dalam Rajah Ishikawa 2. Susulan daripada itu, verifikasi sebab dan akibat 2 dibuat pada minggu pertama April 2009 di BPSH dan JPN untuk melihat hubungan antara punca dan masalah yang dipilih. 32 orang pegawai data JPN dan 3 orang pegawai data BPSH terlibat dalam verifikasi tersebut dan hasilnya analisis dilakukan dengan menggunakan gambar rajah sebaran dan koefisien korelasi hasil darab momen. Dari 9 punca didapati punca skop kerja luas, silap, data besar, banyak maklumat dan semua sekolah terlibat ditolak kerana tidak mempunyai korelasi. Manakala punca kaedah kurang efisien, pelbagai jenis data perlu dikumpul, terlalu banyak data dan sukar buat verifikasi menggambarkan hubungan yang positif diterima. Antara 4 punca yang diterima, sukar buat verifikasi merupakan punca yang sangat menyumbang kepada masalah dengan nilai koefisien korelasi menghampiri 1. Punca-punca yang diterima digambarkan dalam Rajah Ishikawa 3. Huraian bagi setiap punca yang dipilih adalah seperti di layar. Tuan-tuan dan puan-puan, dari 4 punca yang dipilih itu, 13 cadangan penyelesaian dikemukakan dan 6 telah dipilih berdasarkan kaitannya dengan tajuk projek. Setiap cadangan telah dianalisis menggunakan kaedah pro dan kontra dan hasilnya 4 cadangan penyelesaian yang praktikal telah diterima. Kombinasi 4 cadangan yang dipilih telah menjurus kepada projek pembangunan aplikasi data operasi secara berkomputer. Pihak pengurusan BPSH melulus dan memutuskan agar projek dilaksanakan secara rintis di sekolah menengah. Justifikasi pemilihan sekolah menengah ialah bilangan sekolah menengah yang lebih kecil, kompleksiti option yang lebih tinggi dan hanya 1 waran penjawatan diperlukan. Berikut ialah pelan bertindak dan carta perbatuan cadangan penyelesaian. Kami menggunakan sepenuhnya kebakaran Encik Zanul bin Haji Awang, juga ahli kumpulan urgent, bagi membangunkan aplikasi data operasi menengah secara berkomputer yang diuruskan di BPSH pada Jun 2009. Para hadirin sekalian, pembangunan program inovasi ini dimulakan dengan memilih perisian Microsoft Access.
Seterusnya, reka bentuk pengkalan data dilakukan bagi domain data profil guru, data kod agensi serta data option, subjek dan elektif.